Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah terus memperhebat usaha penguatkuasaan bagi memastikan undang-undang imigresen negara dipatuhi sepenuhnya. Dalam satu siri operasi bersepadu yang dijalankan secara serentak di 3 daerah utama iaitu Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, seramai 114 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Operasi yang dilaksanakan melibatkan beberapa tindakan penguatkuasaan termasuk Ops Bersepadu, Ops Sapu, Ops Mahir, Ops Kutip, Ops Belanja dan Ops Jaja. Tumpuan diberikan kepada kawasan yang dikenal pasti mempunyai kehadiran warga asing yang tinggi serta lokasi yang disyaki berlaku pelanggaran undang-undang imigresen. Di daerah Tawau, seramai 108 individu telah diperiksa sepanjang operasi dijalankan. Hasil pemeriksaan tersebut, seramai 61 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS yang dibenarkan. Daripada jumlah tangkapan di Tawau, majoritinya melibatkan warga Filipina yang terdiri daripada 53 lelaki dewasa dan seorang wanita dewasa. Turut ditahan ialah seorang lelaki warga Pakistan serta 6 warga Indonesia yang terdiri daripada 2 lelaki dewasa dan 4 wanita dewasa. Sementara itu di Lahad Datu, operasi yang dijalankan telah memeriksa seramai 86 individu. Daripada jumlah tersebut, 35 warga asing telah ditahan untuk siasatan lanjut. Tangkapan di daerah itu melibatkan warga Filipina yang terdiri daripada 7 lelaki dewasa, 6 wanita dewasa, 2 kanak-kanak lelaki dan 7 kanak-kanak perempuan. Selain itu, turut ditahan ialah warga Indonesia yang melibatkan 3 lelaki dewasa, 3 wanita dewasa, 5 kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Dalam perkembangan sama di Sandakan, operasi penguatkuasaan telah memeriksa seramai 64 individu. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 18 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan berkaitan imigresen. Mereka yang ditahan terdiri daripada 17 warga Filipina iaitu 9 lelaki dewasa dan 8 wanita dewasa. Seorang lagi yang ditahan merupakan wanita warga Indonesia. Operasi yang dilaksanakan ini menunjukkan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah dalam memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Pihak imigresen menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar peraturan imigresen negara. Langkah ini bukan sahaja bertujuan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin, malah bagi memastikan keselamatan, ketenteraman awam serta kedaulatan undang-undang negara sentiasa terpelihara. Orang ramai juga diingatkan agar sentiasa mematuhi peraturan yang berkuat kuasa dan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan pelanggaran undang-undang imigresen. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipergiatkan bagi memastikan Sabah kekal aman, selamat dan bebas daripada sebarang bentuk pelanggaran undang-undang imigresen.